Akademia bukan sekadar ruang untuk mencari ilmu. Di sinilah minda dibentuk, jiwa dipupuk dan akhlak disemai. Di sinilah lahir generasi yang cerdas minda dan mulia akhlak. Inilah gabungan yang melahirkan insan seimbang, bijak berfikir dan sentiasa berbuat baik. Belajar dengan nilai, hidup dengan penuh berakhlak. Ilmu bukan hanya untuk diri, tetapi untuk dikongsi dan memberi manfaat kepada orang lain. Dengan ilmu kita memahami dunia, dengan akhlak kita menjaga maruah bangsa. Pemuda berilmu, masyarakat bermaruah. Apabila anak muda berilmu dan berakhlak, terangkatlah darjat bangsa. Mereka bukan hanya mengajar tetapi menyalakan semangat dan menjadi teladan. Setiap ilmu yang diterima adalah tanggungjawab. Akhlak yang diwarisi adalah legasi untuk generasi seterusnya. Ciri-ciri pendidik idaman bukan hanya pada kepakaran tetapi pada keikhlasan, kesabaran dan kasih sayang dalam membimbing. Bersama, kita bina masyarakat berilmu, berakhlak dan bermaruah. Ilmu membina jiwa, akhlak membina bangsa.